A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okay, alhamdulillah, insyaallah nuwasil muhadaratana ila al-muhadarat ar-rabi'ah fi mawdu'i asbabin nuzul. So kita akan tengok tajuk hari ni, tajuk asbabin nuzul. Apa matlamat kita untuk kita punya tajuk hari ni? Kita nak tengok pertama, apakah maksud asbabun nuzul dan bagaimana penggunaan asbabun nuzul dalam menentukan sesuatu riwayat, dan apakah maksud al-ibrah bi'umubil lafzi la bi khususis sabab. So kita akan tengok ta'rif, cara mengenal sebab nuzul, sirah sebab nuzul, sebab, contohnya kes yang berlaku sebabnya banyak tetapi nuzul ayatnya satu tapi sebabnya ada banyak, ataupun ayatnya banyak sebabnya satu, ataupun al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, dan juga faedah, dan juga ada conclusion. So mari kita tengok first sekali, apakah ta'rif. Ma huwa ta'rif sabab nuzul? Huwa ma nazala Quran bi sya'nihi waqta wuqu'ihi ka hadisatin aw su'alin. Dia adalah sesuatu keadaan apabila Al-Quran diturunkan berkenaannya pada waktu turunnya tentang sesuatu peristiwa ataupun ada soalan. If Al-Quran turun dan ketika itu ada satu peristiwa berlaku dan Al-Quran menjawab peristiwa itu, menceritakan peristiwa itu, ataupun ada soalan orang tanya dan Al-Quran menjawab, maka itu dinamakan sabab nuzul. So contohnya, apa-apa sahaja peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW ataupun soalan yang ditanyakan kepada Nabi SAW, maka ayat turun disebabkan kes ini, maka itu dinamakan sebagai asbab nuzul. Secara asasnya Al-Quran boleh turun pada awalnya dulu tanpa ada sebab-sebab pun. Ya, so pada awalnya Al-Quran diturun tanpa perlu ada sebab ataupun soalan. Allah turunkan dia untuk mengajar, untuk menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, alam. Allah ceritakan tentang penciptaan manusia. Dan ada juga keadaan di mana Al-Quran diturun kerana adanya peristiwa ataupun ada soalan. Contohnya berlaku hadisatul ifk, ketika mana Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh munafik, maka turunlah ayat dalam surah An-Nur menceritakan tentang apa yang berlaku kepada fitnah ini dan menyelamatkan Aisyah radhiyallahu anha daripada fitnah yang dibuat oleh kaum munafik. So ayat ini turun, surah An-Nur ini, ayat ke-24 ini turun khas untuk menjawab fitnah yang dikenakan kepada Aisyah. Very specific punya point. Ataupun satu lagi kes adalah menjawab soalan. Ada orang tanya soalan, maka ayat Quran turun untuk menjawab kepada soalan-soalan itu. Contohnya hadis yang kat sini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sesungguhnya Yahudi, apabila perempuan mereka ini haid, mereka ini akan mengeluarkan perempuan ini daripada rumah, dan mereka ini takkan bagi duduk makan sama-sama, takkan minum sama-sama, dan takkan bersama melakukan hubungan bersama-sama. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, betul ke ni? Maka Allah turunkanlah ayat dalam suratul Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. So ini adalah soalan, ini adalah jawapan yang Allah beri berdasarkan daripada soalan yang ditanya ini. Bagaimana ulama menjaga ilmu asbabun nuzul ini? Ada 3 cara. Pertama, mereka mengkhususkan ada bab khas dalam tajuk-tajuk ulumul Quran, annahum afradu asbabun nuzul bi babin mustaqil min abwabi ulumul Quranil Karim. Cara kedua adalah annal mufassirina yuraduna awwalu ma yuraduna fi tafsiril ayah sabab nuzuliha. Mufassir ketika mentafsirkan ayat, dia akan cakap benda pertama sekali, sekiranya ada sebab nuzul, dia akan beritahu ayat ini turun tentang sekian. Ini cara kedua. Cara pertama, dalam buku ulumul Quran ada satu bab. Cara kedua, dalam tafsir ayat Quran tu disediakan mula-mula tu dia cerita ayat ini turun tentang sekian. Ataupun yang ketiga, dibuat kitab khas, annal ulama afradu asbabun nuzul bi muallafatin mustaqillatin wa hiya muallafat katsirah. So ini adalah
step yang ketiga ataupun cara ketiga ulama buat. Kitab-kitabnya disenaraikan di sini, bolehlah tengok dan bolehlah hafal kalau ditanya dalam exam nanti. So ni antara nama-nama kitab lah yang boleh tengok. Bagaimana cara untuk kita mengetahui sebab nuzul? Yang pertama adalah dengan as-sima' war riwayah mimman syahadu tanzil wa wafaqu 'ala al-asbabi wa bahasu 'an ilmiha wa humus sahabah radhiyallahu anhum. The only way untuk kita tahu tentang asbab nuzul adalah as-sima' war riwayah, untuk kita mengetahui daripada sanad dan juga riwayat yang menceritakan tentang mereka yang pernah melihat peristiwa itu ataupun tu ada ketika penurunan ayat itu berlaku. Maka orang itu tak lain dan tak bukan adalah sahabat. Faqaulus sahabi, kata-kata sahabat pada waktu sabab nuzul ini adalah pada level marfu' kepada Nabi SAW. Okey. Yang ketiga adalah qaulut tabi'i, seorang tabi'in fi sabab nuzul in kana min a'immatit tafsir, apabila seorang tabi'in itu sebahagian daripada orang ahli tafsir, maka mereka ini juga apa yang disebut ini diterima. Contohnya Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair. Dan riwayat ini, kesahihannya ini diambil sekiranya betul riwayat ini tepat daripada mereka, maka diambillah kerana mereka ini juga meriwayatkan daripada sahabat. Ini 3 cara. Ambil daripada sahabat, kata-kata sahabat dan juga kata-kata tabi'in yang fokus kepada a'immatit tafsir. Mari kita tengok sirah. Bagaimana sesuatu sebab nuzul tu disebut dalam kita punya kitab-kitab tafsir, ataupun bagaimana sahabat nak kata ini adalah sebab nuzul dalam dia punya periwayatan. Ada 2. Yang pertama sirah sarihah. Dia very clear punya sirah, ataupun sirah muhtamalah. Dia masih lagi sama-sama. Entah ya, entah tak tahulah dia adalah betul sebab nuzul Nabi sebut ataupun tidak. Contohnya apabila sahabat menyebut sababu nuzuli hadhil ayah kadza. Bila sahabat tu sebut dengan terang, jelas dan nyata sebab nuzul ayat ni adalah sekian. So confirm lah ini adalah sebab nuzul sarih. Ataupun sahabat kata peristiwa ini berlaku fanazalatil ayah. Peristiwa ini berlaku maka turunlah ayat. Itu juga adalah sirah sarihah. Sirah muhtamalah adalah keadaan di mana apabila dia masukkan perkataan ahsibu hadhil ayah nazalat fi kadza. Saya menjangka, saya rasakan ayat ni turun dalam waktu ini, keadaan ini. Ataupun dia kata ma ahsibu hadhil ayah nazalat illa fi kadza. Saya menyangka ayat ni tak turun melainkan pada waktu ini ataupun pada keadaan ini. So ini adalah jangkaan ataupun dia punya muhtamalah. Dia belum lagi kata tepat, tetapi dia jangkaan-jangkaan. Mari kita tengok contoh yang ada. Contohnya qaul ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha fi sababi nuzuli sadri suratil Mujadalah. So disebut kat sini fi sababi nuzuli surati al-Mujadalah. Fi sababi, dia terus sebut sababi nuzul, terang-terang disebut. Maka disebabkan disebut sababi nuzul terang-terang, maka confirm lah ini adalah sarih. Ataupun sahabi berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nazalat kadza. Contohnya dekat sini sa'ala ba'd as-sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hilal limadha la yastaqir 'ala halatin wahidatin fi hajmihi kasyams bal yataghayyar min saghirin ila kabirin wa ila saghirin fa anzalallahu ta'ala. So sahabat tanya tentang bulan, kenapa dia bergerak-gerak, sekejap besar sekejap kecil, tak jadi macam matahari. Maka turunlah ayat fa anzalallahu al-ayat. Ada fa kat situ. So ini adalah tanda-tanda dia adalah sebab nuzul sarihah, sirah sarihah. Kalau sirah muhtamalah macam mana? Contohnya kat sini yang dibulkan ni. Faqala Zubair wallahi inni la ahtasibu hadhihi al-ayah nazalat fi kadza. Sesungguhnya saya ni jangka, saya rasa dan saya merasakan ayat ni turun tentang ini. Gitu. So dia tak kata terang dan jelas macam yang tadi tu. Dia jangka, ahtasib. Dia expect ataupun dia assume ini adalah ayat yang turun dia. Gitu. So dia ada 2, sirah sarihah, sirah muhtamalah. Okey. So ada satu lagi chapter yang kita kena faham, iaitu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Al-Quranul Karim yang turun ini
Al-Quran Al-Karim yang turun, bila Al-Quran ni turun, adakah bila dia sebut tentang sebab tu, itu bermaksud tentang orang tu je? Jawapannya tidak. Al-Quran ni bila dia turun untuk seluruh alam, seluruh zaman, seluruh masa. So bila seluruh masa, seluruh tempat, seluruh keadaan, walaupun ayat itu turun untuk satu masa, tak semestinya untuk semuanya, untuk waktu tu je. Dia boleh jadi untuk kesemua masa. Itu maksudnya. So sebab itulah poin dekat sini adalah al-ibrah bi umumil lafaz. Kita mengambil iktibar daripada ayat itu tentang umumnya lafaz yang ada pada ayat itu, bukan pada khusus sebab yang turun pada ayat itu. Okey? So contohnya dekat sini disebut keadaan yang berlaku adalah apabila ta'addud al-asbab wan nazil wahid. Sebab ada banyak, tetapi dia punya ayat yang turun dia satu je. Ada satu ayat yang turun, tetapi dikatakan ada 3 sebab yang disebabkan ayat ni turun. So macam mana kita nak buat? Keadaannya adalah kita akan tengok sekiranya riwayat itu berlaku satu sarih dan satu tak sarih. Contohnya satu ayat yang turun, lepas tu ada 2 sebab. So dalam keadaan itu kita akan tengok dua-dua riwayat ini, apa keadaan dia? Ada tak lafaz yang sarih dengan lafaz tak sarih? Sekiranya ada satu lafaz sarih, satu lafaz tak sarih, maka apa kita buat? So idza kanat ihda as-siyaghi ghair sarihah ka qawli sahabah nazalat hadhihi al-ayah fi kadha wa sarraha as-sahabi akhar bi dhikri sababin akhar mukhalifun fal mu'tamad yakunu alladhi nassa fi as-sababiyyah wa tuhmal ar-riwayah allati lam tusarrih ala dukhuliha fi ahkamil ayah. So sekiranya ada 2 riwayat yang cerita pasal satu sebab nuzul, dia cerita pasal sebab nuzul A kata macam ni, sebab nuzul B kata macam ni. Satu riwayat itu dia guna lafaz yang sarih, yang macam tadi itulah, sababin nuzul ataupun ada fa kat situ, ataupun dan satu lagi ayat itu dia gunakan lafaz yang tidak sarih, maka lafaz yang sarih diutamakan untuk menjadi sebab nuzul. Contohnya dekat sini ayat Al-Quran disebut kat sini tentang ayat 223 suratul Baqarah, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Faqala Ibnu Umar berkata, atadri fima unzilat? Qultu la. Qala nazalat fi ityanin nisa fi adbarihin. Ibnu Umar tanya, tahu tak ayat ni turun pasal apa? Orang ni jawab tak tahu, dan maka dia pun sebut turun pasal sekian. Dia kata nazalat fi sekian. So ada tak perkataan sababun nuzuli hadhil ayah? Tak ada. Ada tak perkataan fa? Pun tak ada juga. Maka ini adalah lafaz yang muhtamalah, belum lagi kata lafaz yang sarihah. Satu lagi riwayat untuk ayat yang sama, hadis tentang daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kanatil yahud taqulu idza ata ar-rajul imra'atahu min khalfiha fi qubulha jaa al-walad ahwal fa nazala qawlihi ta'ala. Maka ada fa kat sini. Maka antara 2 riwayat ini, riwayat Ibnu Umar dan riwayat Jabir, mana satu yang sarihah? Jawapannya adalah riwayat Jabir. Kenapa? Kerana dekat riwayat Jabir ada lafaz sarih di sini, iaitu fa. Lafaz kat Ibnu Umar tidak ada. Maka diambillah pendapat daripada riwayat ini menjadi sebab nuzul ayat ini. Walaupun ada 2, tetapi yang kita utamakan ini. Why? Kerana di sini ada lafaz sarihah. Mari kita tengok contoh kedua. Jika dua-dua riwayat, tadi tu satu sarih, satu tak sarih, tapi kalau dua-dua riwayat sarih macam mana? Dua-dua pula riwayat sarih, macam mana? So kita akan tengok kepada kesahihan, mana satu yang sahih, mana satu tak sahih. So contohnya dalam kes ini, riwayatnya ini adalah riwayat cerita tentang daripada Jundub al-Bajali, mengatakan ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailatain فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل. So ini ada lafaz fa kat sini. Fa ini lafaz sarih lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW tak dapat wahyu beberapa lama, 2-3 hari.
Maka ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan kata, Muhammad, aku tengok syaitan kau, iaitu Jibril. Dia gelarkan Jibril tu syaitan. Aku tengok syaitan kau ni tak datang-datang pun, dia dah tinggalkan kau kot. Maka turunlah ayat surah Ad-Duha. So, itu adalah sebab nuzul untuk ayat ini daripada Sahih Al-Bukhari. Hadis sahih, dia punya lafaz pun sarih. Sarih dan sahih. Riwayat kedua adalah riwayat daripada Hafs bin Sa'id Al-Qurashi. Kita baca sampai ni. Dia gunakan lafaz kat sini, fa'anzalallahu wad-duha. Cerita pasal hadis ni panjang. Ceritanya adalah Nabi SAW disebut kat sini, An-Najirwan, ada seekor anjing masuk rumah Nabi SAW. Masuk duduk bawah katil, mati pula kat situ, dan dia duduklah dekat rumah Nabi SAW. Maka tak datanglah Jibril, lama tak datang. Maka sampailah lama-lama rupanya Jibril kata, Jibril tak masuk rumah yang ada anjing. Maka ini adalah sebab nuzul yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Maka dia tengok kat sini, wa qissatu ibta'u Jibril bisababi kaunil kalb tahta saririhi masyhurah. Memang ada cerita bahawa Jibril lambat datang sebabnya ada anjing bawah Nabi punya katil. Tetapi walakin li kauniha sababan nuzul hadhihi al-ayah gharib bal syadz, disebabkan ayat hadis ini adalah hadis yang ditolak dan tidak sahih. Maka disebabkan itu, walaupun lafaznya sarih tetapi hadisnya tidak sahih, maka ditolaklah hadis ini menjadi sebab. Yang inilah menjadi sebab utama penurunan surah Ad-Duha, bukan yang ini. So dua-dua lafaznya sarih, tetapi satu sanad sahih, satu sanad tak sahih. So kita utamakan sanad yang sahih. Kes yang ketiga, dua-dua sanad sarih, dua-dua sanad sahih. Macam mana pula nak pakai ni? Dua-dua sahih, dua-dua sarih. So apabila dua-dua ini sarih dan dua-dua ini sahih, maka kita akan tarjih berdasarkan kemampuan yang kita tengok pada hadis itu, pada keadaan hadis itu. Siapakah di antara sahabat itu yang berada di situ dengan lafaz dalam hadisnya. Contohnya, hadis ini disebut tentang seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud qala kuntu ma'an Nabi. Ibnu Mas'ud berkata, saya bersama dengan Nabi. Satu lagi hadis daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas qala qalat Quraisy. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata bahawa qalat Quraisy berkata kepada Yahudi. Ada tak dia kata dia jumpa ke, dia dengar ke? Tak. Dia kata ceritanya begitu. So, dalam kes ini dilihat bahawa riwayat yang dikatakan disebut kat sini, fahadhihi riwayah taqtadi anna al-ayah nazalah bi Makkah. Riwayat ini menandakan bahawa ayat ini turun di Mekah. War riwayatul ula, riwayat ula yang ni, riwayat yang pertama, tadhkur annaha nazalat bil Madinah, walakin turajjih riwayat Ibnu Mas'ud النبي رضي الله عنه التي تنص على أنها بالمدينة لكون ابن مسعود حضر القصة ولكون الرواية كذلك في صحيح البخاري وهو مقدم على غيره عند الترجيح. Maka diambillah pendapat daripada Ibnu Mas'ud kerana Ibnu Mas'ud berada di Madinah ketika itu, mendengar cerita itu, dan dalam masa yang sama Ibnu Mas'ud juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Disebabkan itu, maka ditarjihkanlah hadis Ibnu Mas'ud daripada hadis Ibnu Abbas. Begitu. Okey. Next. Apabila kedua-dua hadis itu, ini kes yang seterusnya. Kedua-dua hadis itu, hunaka tafsir akhar li ta'addudi riwayah fi sabab nuzul hadhihi al-ayah. Iaitu boleh jadi banyaknya riwayat itu disebabkan dia turun dua kali, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Maka disebut kat sini istiwa'ur riwayatain fi sihhati duna murajjah li ahdahuma wa duna al-imkan lil akhdh bihima ma'an li bu'd az-zaman bain al-asbab fa hukmuha an nuhammil al-amr ala tikrari nuzul al-ayah. Apabila kedua-dua ni kita cuba fikir dah, memang tak ada pun apa-apa tanda, maka kita akan kata ayat ni sebenarnya turun dua kali.
sekali di Mekah, sekali di Madinah. So if semua-semua yang tadi tu step 1, step 2, step 3 tu dah tak ada dah, maka itu je lah jangkaan yang kita boleh fikirkan. Ada juga kes di mana sebab nuzulnya satu tetapi ayat yang turunnya banyak. Contohnya kes daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa pasal dalam Al-Quran ni banyak sangat cerita pasal lelaki, tak ada pun cerita pasal perempuan?" Sama juga hadis yang nombor 2, hadis nombor 3, semua soalan sama. Maka ayat yang turunnya adalah banyak. Contohnya ayat yang turun ni, contohnya kat sini ayat daripada surah Ali Imran. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Dalam sini suratul Ahzab, innal muslimina wal muslimata wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Dalam ayat suratul Nisa, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabn. So yang ini adalah ayatnya banyak tetapi sebabnya satu. Kenapa? Kerana Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, kenapa dalam Quran cerita pasal lelaki lagi banyak? Maka ayat tu banyak tetapi sebab soalan dia satu je. Ini pun boleh jadi juga dalam keadaan dalam Al-Quran. Apakah matlamat kita sebenarnya nak kenal asbab nuzul ini? Maka faedah untuk kita mengetahui sebab nuzul ini adalah untuk kita memahami surah itu dengan lebih baik, untuk kita memahami makna Al-Quran, untuk kita memahamkan setiap satu maksud daripada ayat ini kenapa diturunkan bit by bit. Okey, itu untuk tajuk asbabin nuzul. Sekiranya ada apa-apa soalan tak jelas, berjumpa dengan saya untuk kita dapatkan lebih banyak explanation insya-Allah. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.